Apa pernah dengar tak tentang sisi hotel yang terletak di Los Angeles, di mana hotel ni dikatakan hotel paling berhantu dan misteri di dunia. Sisi hotel ni memiliki 19 tingkat, di mana dia dibuka pada tahun 1927, di mana dia menjadi salah satu hotel mewah pada masa tu untuk ahli-ahli perniagaan dan juga pelancongan. Tapi hotel digelar mewah tu pun tak bertahan lama disebabkan masa tu Amerika ni dia meleset sikit daripada segi ekonomi, menyebabkan hotel tu turun menjunam. Jadi disebabkan ekonomi, hotel yang mewah akhirnya dia bertukar jadi tempat hotel jenayah dan juga tempat-tempat gelandangan yang menetap di situ. Maka dekat situ bermulalah banyak tragedi dan pembunuhan yang terjadi di hotel tu. Sejak 1930-an lagi dah jadi lebih kurang 15 kematian yang berlaku dekat sisi hotel ni. Ada yang dikatakan bunuh diri, ada yang kena bunuh, ada yang terjun daripada tingkap tanpa sebab. Dan antara yang popularnya masa tu Julia Murray, yang mana dia pada tahun 1962 dikatakan Julia ni terjun daripada tingkap tanpa meninggalkan nota ataupun sebab-sebab tertentu kenapa tiba-tiba dia terjun. Selang saja beberapa tahun pada 1964, Pion Goldie di mana ditemui mati dalam keadaan dicekik di dalam bilik dia sendiri. Jadi disebabkan punca-punca kematian yang sering berlaku dekat sisi hotel ni, jadi penduduk kawasan situ pun mula mengatakan yang hotel tu dikutuk lah, ada benda-benda mistik yang menyebabkan orang mati di hotel tu. Dan tak habis dekat situ, pada tahun 1980 hotel tu kembali terkenal disebabkan ada seorang pembunuh bersiri bernama Richard Ramirez yang mana dia menginap di hotel tu. Seperti yang kita tahu, Richard ni merupakan seorang pembunuh bersiri yang mana dia telah membunuh lebih 13 wanita tapi dicintai juga oleh wanita, disebabkan muka dia yang kacak. Di mana waktu tu ada beberapa saksi mata mengatakan mereka selalu ternampak dia balik ke hotel dalam keadaan yang baju dia penuh darah tapi tak berani nak bertanya lah atas sebab apa. Dan selang beberapa tahun kemudian ada satu lagi pembunuh bersiri iaitu Jack Underweger yang menginap juga di hotel tu dan membunuh orang-orang di sekitar situ. Jadi disebabkan dua kejadian ni juga menaikkan nama sisi hotel kembali, yang mengatakan sisi hotel ni menjadi tempat tragedi bagi kes pembunuhan dan juga benda-benda yang pelik yang berlaku dekat hotel tu. Dan cerita tu tak habis dekat situ sehinggalah masuk tahun 2013 yang paling terbaru, di mana kisah yang menggemparkan seluruh dunia, di mana ada satu kes pembunuhan Elisa Lam seperti yang hampa pernah tengok wajah ni, yang mana kisah Lam ni merupakan seorang student yang datang daripada Kanada, yang mana dia pergi ke hotel tu untuk bercuti. Namun pada 31 Januari 2013 Elisa Lam ni ditemui hilang daripada hotel tu. Jadi pihak polis pun membuat pencarian besar-besaran dekat hotel tu tapi tak jumpa pun Elisa Lam ni. Sehinggalah 2 minggu kemudian, di mana penghuni-penghuni dekat hotel tu mengadu yang mengatakan ayak mereka ni slow, malah keluar ayak yang warna hitam, yang macam berkerak sikit lah waktu tu. Jadi pihak hotel pun naiklah ke bumbung untuk cek tangki ayak tu. Jadi bila mereka buka dan tengok saja penutup tu, mereka tengok dalam tu terdapat Elisa Lam yang terapung dan mati dalam tu. Jadi bila pihak polis cuba untuk siasat semula kes Elisa Lam ni, bila mereka tengok saja CCTV malam sebelum kejadian Elisa Lam ni hilang, di mana dekat dalam rakaman tu mereka tengok yang Elisa tu masa tu dia lari masuk dalam lift dan nampak dia ni seseolah macam takutkan sesuatu, dan dalam masa yang sama dia ni asyik keluar ke depan lift dan tengok seperti bercakap dengan seseorang. Jadi kat situ menjadi salah satu misteri tentang apa dan dengan siapa yang dia bercakap. Dan pada akhirnya polis tutup kes ni dan mengatakan yang Elisa Lam ni mengalami mental. Jadi mereka menganggap yang dia tu mungkin berhalusinasi dan akhirnya membunuh diri sendirilah. Tapi ramai yang percaya yang dia sebenarnya dibunuh oleh seseorang disebabkan ada beberapa faktor yang tak logik lah, di mana macam mana dia boleh buka pintu yang terkunci, macam mana dia boleh tutup semula tangki ayak tu sedangkan dia di dalam. Tapi itu semua merupakan spekulasi sahaja, sehingga hari ini masih lagi menjadi misteri apa yang berlaku dengan Elisa Lam. Jadi sisi hotel ni menjadi salah satu hotel yang paling banyak kes pembunuhan dan juga benda-benda misteri yang berlaku di hotel tu. Jadi untuk hampa, kalaulah hampa diberi peluang untuk menginap di sisi hotel, adakah anda akan menginap?